Cari lamun amal ni di mana? Bentuk macam mana tak tahu. Tak macam mana bentuk. Tak imbang. Oh, ni dia berat sikit, dia banyak kena cerita dia punya perubahan dia, pasal ada berlaku perubahan tu. Dia kalau duduk depan, patutnya lam tu dia beri atas, tiba-tiba dia jadi beri mati. Tu kena nak bang tu. Saya bagi ni bagi biasa dengar Nabi kata, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Biasa dengar? Falyaqul khaira aw liyasmut. Saya rasa macam saya dah jumpa. Dah mati ya. Padam ni loh. Yang ni padam dah boleh ke kan? Ha? Padam ni padam ni. Ni boleh padam ah? Ni. Bawa Jumaat boleh padam. Boleh padam. Ada yang nak boleh lagi? Dah. Okey, ni ya. Padam ni. Dah, yang ni hadis Nabi. Ayat tu nanti kita cari. Saya tunjuk ni bagi nak nampak.
Okey, hadis ni hadis yang sahih lah. Yang cukup popular daripada Abu Hurairah. Apa maksud dia? Waman dan sesiapa. Kana ni mana kata kalau dulu dia tak beriman. Kana tu maksud kana tu. Allah dia beriman lah. Wa man kana yu'minu, barang siapa telah beriman billah dengan Allah, yaumil akhir, dan pada hari akhirat. Ni fa ni. Fal yaqul, maka berkatalah kamu khaira, benda yang baik. Au liyasmut, lebih baik diam. Atau lebih baik diam. Bisa dengar kan? Baik, cuba kita tengok. Ni lam ni kan? Lam ni? Ni? Lam tu tadi? Lam tu, lam amar. Nampak dia bagi mati? Nampak tak? Kan? Baik, yang ni lam juga. Faham tak? Ni lam juga. Ni bagi mati. Patutnya dia kena duduk bagi bawah. Kenapa dia bagi mati? Dia sambung dengan fa ni. Sebab fa ni lah membarikan dia mati. Faham tak? Kalau fa tak ada, dia bagi bawah lah. Fa tu fa atas ni, maka. Faham? Ni dia panggil, ni pun dia lam amar, ni pun dia lam amar. Dia membaris maksud, baris mati, majzum. Baris matikan isim selepas dia. Isim atau fa'il lah. Majzum tu maksudnya mematikan. Mematikan. Asal kata jazam lah. Majzum. Tu nampak ni. Ni majzum kan. Tu lah tu. Dia mematikan, menjazamkan. Memutuskan ayat tu. Betul kan? Dia memutuskan ayat tu lah. Mana perintah tu, dia perintah. Perintah dengan sesungguh ya. Kalau jangan duk sembang merapu ya kata. Kalau tak ada model, diam tak apa. Nabi suruh. Sebab kamu akan dipersoal tu. Hati, lidah semua. Hati pun soal, lidah soal. Apa yang kita dengar, benda kita sampai, kalau kita tak rujuk betul-betul, kita tak tabayun, habis. Semua Allah soal. Nampak? Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Ayat tu ada sambung lagi hadis tu. Kamu kena baik dengan jiran. Faham tak? Kena buat baik dengan tetamu. Hadis tu lah. Semua lam-lam tu semua sambung. Semua lam amal tu. Takat ni boleh faham? Baik, kita tengok tadi saya kata apa? Surah apa? Jumpa tak? Betul. Betul. Sebab ada depan mesti ada fa. Betul tak? Itulah fungsi dah. Falyakhaku. Pasal apa dia tu? Pasal dia waw jamaah. Dia buang nun, dia ganti alif. Dia buang nun, dia ganti alif. Lepas satu lagi wal. Tu dia tu lam ni lah, lam perintah tu. Dia boleh jumpa huruf dia dah ada fa dengan waw depan dia. Lam tu mesti bagi mati.
Sebelum ni. Okey, macam ni kan? Sebelum satu lagi, dia mesti ada waw. Depan ni, waw dengan fa lah. Dua tu je ingat. Waw dengan fa, kalau depan huruf lam ni, lam tu mesti duduk baris mati. Kalau tak ada dua tu, dia mesti duduk baris. Tu formula tu. Tu kena ingat tu. Banyak benda lah ingat. Benda waw dengan fa dengan formula untuk kita faham perubahan yang baris tadi kan. Dia kalau tak ada fa ni, ataupun waw tadi, kalau tak kan? Tiba-tiba lam aja, lam. Lam ni dia mesti duduk baris bawah. Lam tu dia panggil lam perintah. Tapi kalau ada fa dengan waw tadi, lam tu automatik baris mati. Bila datang antara dua huruf tu lah. Di depan dia tu. Tapi bila dia tak datang antara dua huruf, dia akan ikut dia. Dia akan jadi macam ni lah. Okey. Boleh. Ini mana kata nampak macam dia kembang sikit lah. Tak? Perkembangan kita, kefahaman tu mesti lebih sikit lah. Cuma nak tahu dia punya formula tu je, nak tahu perubahan tu. Maknanya kita kena tengok. Datang nak huruf waw. Kita ada huruf waw tu. Ya. Kalau tak ada, dia bukan ujung tu lah. Dia jadi yang tu ujung tu lah. Betul? Kalau dia ada, dia akan jadi baris mati. Automatik dia baris mati. Seperti mana ayat 22 tadi lah kan? Ayat 22 tadi. Ya. Ayat tadi ya, At-Taubah. Ayat At-Taubah tadi lah. Ayat 82. Ayat 82 ada jelas. Jelas. Ayat boleh apa dia? Dalam padang ni. Itu hadis kan? Yang tu hadis, yang ni Quran. Yang ni hadis. Apa maksudnya tu? Kalau dia kata yadhaku ni ketawa. Kalau yabku ni yabki menangis. Ni tahu asal perkataan Mekah. Mekah tu asal perkataan dah menangis lah. Mekah. Bakah asal tak bakar. Bakar tu pernah menangis kan ni. Yabaku, nampak tak? Banyak istilah-istilah yang kita tak tahu. Faham tak? Tapi bila pergi Mekah banyak om ni. Yang paling menangis pada nama dah naik dah. Duit dah bagi dah. Tiket kata bang tak ada. Kena scammer. Yang tadi Al-Taubah tadi. Dia ada apa ni Allah nak tempaling pada orang munafik dengan orang kafir tu. Dia ada fa. Dekat dunia ni hampa ketawa banyak-banyak. Kan? Nanti di akhirat hampa akan menangis seteruk-teruknya. Tu lah ayat tu. Satu lagi saya nak katakan. Kita solat, ni kita sembang santai lah. Kita solat menghala ke mihrab. Betul? Apa makna mihrab yang kita faham? Mihrab tu yang bentuk tu lah. Memanglah kita menghadap kiblat. Tapi tempat menghadap kiblat selalu orang panggil apa? Mihrab. Anda faham tak Agim? Memang asal memang kita menghadap Kaabah. Aduh. Payahlah.
Dia buat macam lekung. Setiap surah semua ada. La Arab pun ada. Apa maksud mihrab? Asif kataan dia harbun. Macam ni. Pandai. Okey. Dipanggil mihrabunan. Asal kata ada, asal kataan dia harbun. Harbun tu apa maksud dia? Kadang-kadang kita tengok bahasa Arab ni, push. Memang hebat. Maksud dia berperang. Kan harbun, khandak, harbun kan disebut kan? Perang khandak, perang ni. Pasal apa kita nak perang dengan siapa? Perang diri sendiri lawan syirik tu. Perang dengan syaitan. Alat perang. Bukan alat perang, tempat. Min baris atas nama tempat. Baris bawah tahu tempat lah. Mihrab tempat berperang. Saja macam tu lah. Tak apalah beratas bawah tapi min, kalau min kepala min ya, mesti makna tempat. Nampak tak? Baik. Ni kita nak dia ada kaitan ni dengan kehidupan kita ni. Kan? Ni tak ada kait mengait dengan ni lah, tapi ada lah kait dengan mihrab tadi. Kita tengok Ali Imran ayat ke-39. Ali Imran. Dia berlaku pandai. Sebab kalau apa pandai. Kalau orang susah, tak susah. Tak susah hati. Ayat apa? Ayat 39. Okey, game. Baca game. Nak dengar? Itu nak berpanjang 4, panjang 5 semua ada. Game, panjang 4, panjang 5, panjang 6 semua ada. Baca. Ada lah mihrab. Okey, lagi? bikalimatin minallahi wa sayyidan wa nabiyyan minas shalihin. Apa yang kita faham baca ayat tu? Ayat surah apa ni? Surah Ali Imran. 39. Lalu diseru oleh malaikat sedang berdiri sembahyang di mihrab. Bahawasanya Allah memberi khabar yang mengembirakanmu dengan mendengarkanmu seorang anak lelaki bernama Yahya yang akan beriman kepada kalimah dari Allah dan akan menjadi ketua dan juga akan menahan diri dari berkahwin dan akan menjadi seorang nabi dari orang soleh. Yahya ni daripada berkahwin. Yahya ni yang tadi Yahya ni bapak dia siapa? Anak Zakaria, bapak dia Zakaria. Yahya bapak dia Zakaria. Anak dia Yahya lah. Dia macam ni. Keluarga Ali Imran. Okey, keluarga Ali Imran. Kira Nabi Isa ni kan bapak tak ada. Mak dia Maryam. Pak menakan Maryam nama dia Zakaria. Pak menakan Maryam nama dia Zakaria. Nabi itu pun. Nabi Pak menakan dia. Dia dah tua dah. Jadi dia selalu teman kan bila Maryam mengandung, dia bawa pergi satu macam kita kata orang panggil apa, tempat yang sunyi yang orang tahu apa, bar apa? Tempat yang padri-padri suka duduk menyembunyikan diri tu. Macam mana nama dia ada? Tapi bukan padri lah, Islam lah pada zaman tu kan. Macam mihrab juga. Macam mihrab juga lah. Mihrab lah, bahasa Arab panggil mihrab. Jadi
bila dia ni dah tua, tak ada anak. Lepas tu dia selalu berdoa dengan Allah Taala. Ketika dia yusalli, kita sebut tak? Kita sebut apa? Kita sebut usalli. Tapi tu tak boleh sebut. Kita lah. Sebutlah hati cukup lah. Oh, iyalah. Usalli fadha. Pakai orang tahu lah. Kalau pergi sembahyang di Arab, kalau kita tegur, Wahabi ya. Kita tak faham, seolah kita riak. Tak apalah tu. Ni mana yusalli ni, dia tengah solat. Zakaria ni tengah solat, sebab dia tak ada anak, dah tua dah. Dia ada bini dah nama Hana. Oh, bini dia tua dah. Dua-dua tua. Bini dia nama Hana. Yang ustaz dia kata Hana tu. Bini Zakaria lah. Di samping dia tak ada anak, dia berdoa kepada Allah Taala. Bila berdoa, kan bila dia main tengok Maryam makan, dia tengok dapat mana ni makanan ni? Dia kata malaikat bagi. Lepas tu, bila dia berdoa, waktu dia solat, malaikat dia kalau wal malaikah tu malaikat sikit ke banyak? Wal mala tu mana seorang lah. Wal mala dua. Dia kalau seorang malak. Kalau ramai jemaah, malaikah tu mana banyak malaikat lah. Tetapi Allah nak ceritakan bukan banyak. Ada pandangan ni, ada kata banyak malaikat. Ada pertama, semua malaikat tu ketua dia satu lah, Jibril. Nampak tak? Jibril lah panggil tu. Jibril kata apa? Fanadathul malaikah. Makna Jibril kata dekat Zakaria tadi, wahwa yusalli, ketika tu dia sedang solat. Fi'il apa? Mudhari' tu. Ya, sedang. Nampak? Fil mihrab. Dia menghadap mihrab tadi lah. Dia dah berperang apa tu? Perang dengan diri dia lah, nak lepas syirik tu. Di mihrab tu. Nampak? Lepas tu, yubashiruka, satu berita yang gembira bagi engkau, kata Jibril tadi. Dia kerja Nabi, dia dua ya, tugas Nabi. Tahu apa dia? Memang dakwah, tapi dua ya dia dakwah kita. Dia bagi yubashiru wan nazira, berita gembira bagi orang beriman dan peringatan bagi orang yang ingkar. Dua tu ya. Nampak? Tapi pecahan dia jangan. Pecahan dia tak tahu. Poin dia dua. Macam juga kita nak masuk syurga. Syarat nak masuk syurga dua saja. Kalau nak masuk universiti lagi teruk, kena dulu kurang-kurangnya 4 mata pelajaran yang diwajibkan. Kemudian lepas itu pula dia tidak boleh ada benda yang gagal dalam kita result. Lepas tu dia masuk tu dia bang okey yuran satu semester berapa ribu. Banyak syarat-syarat dah. Baru boleh masuk. Tapi nak masuk surga dua ya. Tapi boleh tak kita masuk kalau kita tak faham Quran? Pertama sekali nak masuk surga, dia mesti buat apa yang Allah suruh. Mesti. Tidak dapat tidak. Fa'il apa tu? Fa'il mudhari'. Yang kedua, mesti tinggal apa yang Allah larang. Fa'il apa? Nahi apa? Nahi macam ni lah. Nahi yang sentiasa berlaku. Nampak? Dua tu ya. Tapi pecahan dia janganlah. Okey, tak apa. Baik, maksud jantan tadi. Jadi, satu berita gembira sebab dia tak dapat anak kan. Dapat berita gembira musaddiqan, yang membenarkan bi kalimatin ni. Dengan satu kalimah apa ni yang membenarkan ni? Membenarkan kalimah kun fayakun tu. Faham tak? Sebab dia dah tua, kalau ikut bini pun dah tua, mandul pula. Tapi sebab dia kata Allah tu innallaha ala kulli syai'in qadir, dia tak? Kun fayakun, maka dia kata jadi jadilah. Sedangkan Aisyah tu, Nabi Isa tu, ayah tak ada, tapi bini mak dia boleh mengandung. Wahai mak dia bukan penzina, orang yang soleh, soleha. Nampak? Membenarkan kalimah tadi minallahi,
daripada Allah lah, kalimat daripada Allah lah semua benda tu kan. Kemudian wasayyidan, kita pun sebut Sayyidina Muhammad, tak sebut pun tak apa, menjadi satu. Sayyidina satu pangkat, yang kedua ikutan kan. Kemudian wahasuran, maksud dia bukan mencegah kahwin, tapi apa ni, tengok dia apa? Dia dah bagi anak, Allah buh terus nama tu, nama Yahya. Nampak tak? Dan Yahya ni, pertama Yahya ni, dia ni kalau dengan perempuan ni hantar usah goda macam mana, dia boleh tahan nafsu dia. Kalau Pak Hashim bukan tekan benda, lalu depan golek pun kau pun terangkat serban lah. Tu cerita lah. Lemahnya kita. Contoh. Lepas tu, wan Nabi kan, dah lah dia boleh nafsu terhadap perempuan ni, dia boleh kontrol mak. Dia Nabi pula. Ayat tadi. Lepas tu, dia daripada orang-orang yang soleh. Apa pengajaran kalau kita tak mengaji tadabbur? Pengajaran dia apa, Hakim? Pengajaran dia, doa yang Allah bayar cash sewaktu dalam solat. Sebelum kita bagi salam kan, innaka hamidum majid, kita bacalah doa yang Nabi ajak. Nabi ajak Muaz bin Jabal, Nabi ajak Abu Bakar As-Siddiq. Doa tu kalau nak saya boleh bagi, insya-Allah, tak ada masalah kan. Sebab hari ni orang berdoa, dia lepas-lepas bagi salam tu, dia tak panggil doa lah, dia panggil wirid, dia panggil zikir, ingat Allah Ta'ala. Tapi tu kata subhanallah, Pak, tu zikir. Habis tu belah lah. Tapi sebelum bagi salam tu, kalau kita sembahyang seorang-seorang, bolehlah kita duduk lama. Tapi kalau jemaah, tak payahlah. Tengok keadaan. Lepas ingat kami di masjid, kita boleh doa. Doa. Macam kita baca yang Rasulullah ajak Muaz kan. Baca apa? Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni ala zikrika, Allahumma inni Allahumma inni a'ina ala zikrika wa syukrika, Allahumma a'ini tolonglah aku, ala zikrika untuk menyati engkau, wa syukrika dan untuk mensyukuri engkau, wa husni ibadati dan memperbaik tu mana upgrade ilmu kita tu dalam ibadat tu. Nampak? Itu satu. Yang kedua, kita boleh baca jauh ni Nabi ajak hadis sahih agak. Jauh daripada fitnah dajjal, fitnah hidup, fitnah kehidupan ni. Mati kita seorang boleh mengucap Allahumma inni a'udzubika minal. Yang tu satu, yang tu doa lepas hutang. Yang tu lepas sembahyang macam panjang. Minal azabi qabri. Mula Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Satu lagi yang Nabi tak pernah tinggal. Dia baca apa? Ada 3 doa tu yang saya ada, nanti saya ingat, saya dah lupa dah. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. 3 Nabi ni, Nabi yang pernah tak tinggal. Dan Abu Bakar pergi tanya direct Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan aku doa dalam solat supaya aku boleh beramal dengan dia. Memang dia dalam solat. Maka Rasulullah pun ajar doa ni selepas fil alami innaka hamidum majid. Amal doa ni. Doa ni nanti saya bagi. Ada. Macam tulis lah. Okey. Sini pun boleh kan tulis ni. Boleh baca dalam kertas, tinggal tulis sikit. Kalau boleh buat doa start mungkin tidur apa semua. Lagi banyak lagi bagus. Tapi kau baca je mah. Ada 60 doa, kenapa? Tak apa. Sikit. Yang solat dulu. Okey. Tengok Abu Bakar. Cerdik tak? Orang cerdik. Dan khalifah pula. Lepas tu Nabi jamin dia masuk surga. Ni kita doa mereka tanya lah, tok guru aku. Tok guru orang siapa? Ada yang setengah tok guru tu baca Quran pun Rumi pun ada. Dah bukan kita nak kata ada. Ni pop-pop selera. Abu Bakar dia orang Arab, dia boleh reka sendiri doa dia. Tapi dia tak mau pasal apa, dia mesti tanya keluar pada mulut Nabi. Tahu pasal apa? Sebab Nabi waman yatiqul anil hawa inna yuha. Nampak? Nabi bercakap tu bukan atas hawa nafsu. Dia bercakap mesti mai pada Allah.
Maka dia ajak kalau mau boleh lah kalau nak tulis. Tambah baca tulis. Dia siap betul. Dia senang doa ni boleh hafal sebab makna pun kita boleh faham. Allah ma'ini. Ya Allah, sesungguhnya aku ni kan, aku mohon padamu. Zolam tu fi'il madi, aku telah menzalimi nafsi. Si tu kena panjang lah sebab ia tu ganti diri nama dia. Diri aku lah, nafsi tu diri aku. Kan nafsi ni masing-masing. Zulman katsira, dengan kezaliman yang cukup banyak. Nampak cantik tak doa Nabi ajak? Kalau tak apa nanti saya bagi dalam ni tak apa saya tulis bagi. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada siapa pun yang boleh mengampuni dosa melainkan engkau. Allah lah. Kan? Faghfirli, maka ampunlah dosaku. Maghfiratan min indika, dengan keampunan di sisi engkau. Kan? Lepas tu warhamni. Kita boleh fahamnya kan? Warhamni kan kita tahu rahmat dilhaku. Kan? Innaka anta ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau bersifat pengampun lagi pemaaf dan penyayang. Nampak tak? Senanglah apa ni, boleh faham. Pendek ya. Ni hadis sahih daripada Bukhari. Nombor hadis saya boleh ingat pasal apa? Nama dia 6236. Jangan bibo MKT sudah. Nampak tak? Apa dah? Habis lah, cukup lah. Belum start lagi. No. Buat biar Facebook. Jangan lock dia. Sama pun. Facebook tak apa. Facebook tak apa. Nanti boleh itu ambil link dan copy masuk lagi. Ini sebab apa? Masa ni saya pun ada malam ni ada kerja lagi. Tak pukul berapa lah. Jadi dah 7 lah. Dah berapa jam dah. Jadi apa maksud yang tadi? Ayat tadi. Yang pertama, yang tadilah yang surah Ali Imran ni, dia kaitan dengan kita ni. Sebab itu kalau nak berdoa supaya doa tu mustajab, doalah dalam solat. Sebelum bagi salam. Selepas tahiyat akhir. Ni dalil dia tau. Dia dalil dia. Dalil yang cukup kukuh. Tapi hari ni orang doa macam mana? Dia selepas solat bukan doa dah, zikir, ingat Allah Taala banyak-banyak kan. Cuma zaman Nabi tu peringkat awal memang Nabi ajak tu lepas bagi salam Nabi doa sebab nak ajak sahabat. Bila sahabat semua dah pandai berdoa, cara doa yang Nabi ajak, depa ikut sebiji, depa tak ada reka-reka punya. Lepas tu Nabi pun depa bagi salam masing-masing doa. Depa takkan mangkit lah, depa duduk berzikir apa semua kan. Tapi masing-masing berdoa, masing-masing hajat. Macam mana boleh buatlah. Kalau saya kata Pak Hashim betul lah dia Wahabi. Itulah poin tu, bukan dia nak ambil di sudut ilmiah tadi. Nak Hakim? Fil alamin innaka Hamidum Majid. Masa tu kita berdoa lah apa yang kita nak doa sebelum bagi salam. Dah bagi salam tu jangan mangkitlah, kalau kita dah hai bangun teruslah. Tapi kalau kita masih ada ruangnya, kita duduklah berzikir, istighfar apa semua. Ustaz tu cerita kan, kalau sujud yang last ni, kalau dia sujud lama, dia sujud lagi lama daripada dia berdiri, patah solat. Kalau solat fardu lah, solat sunat apa? Dia kena berdiri tu kena lagi lama daripada semua. Ya. Betul. Ya. Dia memang bukan sujud lama. Sebab dia mesti ada sebab. Kenapa nak batal? Sebab perkara yang batal ni lain. Dia tak batal solat. Pasal apa batal? Solat sunat dah pun. Tak kena tanya dia pasal apa batal. dia Dah dia macam ni, kalau jemaah imam dah bagi salam takkan kita nak sujud lama, itu satu. Tapi kalau kita sembahyang seorang-seorang hang sujud pergi sampai esok pun, kan ganggu siapa? Dia masalah jaga jemaah. Kalau nak membatalkan solat ni, pertama sekali dia mesti terkentut. Kan? Yang kedua, yang saya ingat dalam solat jemaah lah. Dia jemaah ni imam dah bangun dah, tahiyat dah. Tapi imam imam tu asyhadu alla
Dia sujud lagi tu. Dia dah tinggal 2 dah. Baca tu dengan asyhadu alla ilaha illallah tu. Allahumma shalli ala Muhammad. So 3 rukun dah tu. Dia masih sujud lagi. 3 rukun. Tu bukan rukun tu bacaan. Rukun ni pergerakan kita, perubahan tu baru panggil rukun. Kalau takat at-tahiyatul mubarakatuh salat tu memang rukun lah, tapi rukun apa? Rukun membaca tahiyat akhir. Tapi bila dia kata dah 2 rukun dah dia. Dah apa yang kata 2 rukun tadi? Duduk yang last tu kan. Tu tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir tu rukun. Betul, lepas tu membaca tahiyat akhir, 2 rukun, okey. Masih lagi sujud. Lepas tu imam tu dah baca Allahumma shalli ala Muhammad. Dia dah masuk rakaat kedua, dia dah masuk tahiyat kedua lah tu dia panggil. Dia dah masuk rukun yang ke 3 dah. 3 lah. Masih sujud lagi. Betul ya. 3 rukun dia dah tinggal. Dia dah keluar. Pasal tadi Allahumma salli Muhammad tu dia ada lagi, faham tak? Bila kama sallaita ala bila kata Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad, tu dah masuk tahiyat akhir dah, faham tak? Ayat sujud lagi. Dia keluar dia panggil apa? Dia mufarakah kalau ikut tak dapat pada jemaah dia. Hanya sia-sia tu lah. Tapi kalau dia doa bukan time sujud, betul kan? Imam dah bagi salam, assalamualaikum. Dia belum lagi. Dia doa lagi kan. Lama tu baru salam. Nak cerita pada ni, nak cerita tadi kalau kita sembahyang seorang-seorang yang saya cerita tadi tu. Kalau jemaah kita tengok jemaah kan imam tempat dia kot, hantar Fatihah tak baca tak apa. Sebab imam yang tanggung kita. Sebab itu mamak cepat. Semua dibuh kepala imam. Sampai imam tak larat, bongkok imam tu pun. Tak apalah, okey. Tapi masalah ni apa pengajaran? First tadi apa ni? Mihrab tu lah. Mihrab tu maksudnya doa tu mustajab. Orang dia cash. Okey. Dia masa kita solat tu, kan di sini lah. Kita sekarang sembahyang dan saya solat. Selepas innaka hamidul majid, sebelum nak bagi salam tu saya berdoa. Betul. Allah Taala bagi cash mustajab doa. Ada doa yang ikut hadis tadi lah. Ikut hadis lah. Doa ni tak boleh reka doa sendiri, tak boleh. Ikut tadi lah. Kalau doa ni itibau sunnah tak? Tak. Memang dah kata doa bahasa apa tak apalah, bahasa apa tak apa, tapi ikutlah sunnah. Kalau macam walaupun bahasa Melayu tapi ikut hadis tu lah. Kalau nak ikut doa bahasa Arab, Abu Bakar pun orang Arab kan, dia pun boleh reka doa sendiri. Tapi kenapa dia minta Nabi ajak dia? Announcement. Itu maksud dia. Kita ni dah lah bukan Arab. Cuma kita Habib Jawir saja. Habib Jawir. Okey, ada soalan ni. Okey, ada bagi. Yang bab ni yang kita mengaji ni. Okey, lagi apa lagi yang dapat dalam ni Masih? Daripada doa saja. Membenarkan kun fayakun. Kalimah tadi lah. Kalimah. Dia macam ni. Bila sebut ayatul ni, ayat-ayat Allah tadi, ayatullah kan. Pertama sekali apa yang Allah cipta, tanda wujudnya dia. Maksud alam ni dengan diri kita sekali lah. Yang ni dia panggil kawiyah. Maknanya kun fayakun lah. Kawiyah. Kauniyah, bukan kawiyah, kauniyah. Kun fayakun lah. Maksudnya kun fayakun lah. Yang Allah cipta tu. Yang satu dia panggil syar'iyah. Syar'iyah ni tanda-tanda besar Allah ni. Itulah Al-Quran dan Al-Hadis. Syar'i. Pasal apa orang kafir bila tanya siapa jadi cipta langit dan bumi? Semua kata Allah. Masuk Hindu, Kristian, tambah ahli kitab, mereka lagi hebat. Tapi kenapa tak mau mentauhidkan Allah? Mereka challenge pula dengan Allah. Syariah tadi ya. Pasal apa? Sebab kalau mereka ikut syariah, mereka kena lawan nafsu mereka lah. Nampak tak? Tu mereka boleh kono-kono lagi lah. Kono kot ni. Sebab tak mau ikut syariah. Itu beza dah. Macam contohnya bagi bab tauhid. Tapi apa? Kita ikut cara Nabi lah. Tak ikut. Satu dari Nabi, tapi tak ikut. Seorang tiada Tuhan. Tapi dua habis.
Ikut sendiri. Dia punya idea. Habis lah. Lepas tu tulis pula grup yang lepas syahadah. Macam mana hangpa tahu lepas tak lepas? Sedangkan syahadah tu fi'il mudhari'. Tak, syahadah tu fi'il mudhari'. Hang lepas ke tak lepas hang kena buat. Nama asyhadu fi'il mudhari' kan? Mana benda sedang berlaku, akan berlaku, sentiasa berlaku. Dia akan lepas syahadah, dia tak nak berubah. Dia tak berubah. Itu betul. Itu betul. Dia pakai alif mubi dia. Contoh ni. Kerja buat kita, panduan kita apa dah? Al-Quran dan hadis lah. Mana boleh reka-reka? Terjemahan Allah Ta'ala, lepas tu gabung tu. Dia maksud Allah tu dia panggil Ismul Azam. Nama-nama yang terbesar dalam sifat-sifat Allah tadilah. Dan yang 99 tu, nama yang paling besar sekali Allah lah. Dan Allah tu asal perkataan. Sebab Nabi dakwah orang kafir Quraisy. Tak ingat? Mereka tu percaya Tuhan tu dah lama dah. Ilahun tu. Allah pun mereka percaya juga. Tapi Nabi ambil pendekatan tu, ilahun tu. Daripada ilahun tu lah menjadi Allah. Yang dikatakan al-ma'luh. Al-ma'budu bil-halqi. Tuhan tu banyak. Tuhan nafsu, Tuhan pangkat, Tuhan perempuan, takut bini. Tuhan perempuan tu kan. Tapi Tuhan mana yang sebenar-benar disembah ni? Allah Azza wa Jalla. Jadi bila campur dengan Ta'ala ni, Tuhan yang disembah, yang bersifat dengan penuh ketinggian. Siapa pun tak boleh challenge dia. Dia cukup tinggi. Azim. Ta'ala, Azim, Ta'ala tu semua dia tu. Azza wa Jalla tu dia lah. Azza wa Jalla tu. Boleh faham ke? Hang candulah kat mana pun, dia takkan mengubah sifat-sifat Allah Ta'ala tadi. Jadi setelah dicantum semua tu, Azim Ta'ala, jadi hakim jadi apa? Akhirnya dia apa? Setelah hakim faham, macam mana? Azim Ta'ala, ketinggian semua. Hakim jadi macam mana? Jadi faham. Jadi faham tak ikut Quran. Kalau kata bila kita sebut, dia gentar. Kalau sebut Allah Ta'ala tak jadi apa? Tak ya. Dia kena apabila dibacakan ayat-ayat kamu kepada orang beriman, kan? Maka gemetarlah hati-hati mereka. Hati ketak tak? Atau lock yang ketak? Betul? Kita kata Allah tu Maha Agung, Maha Tinggi, Maha macam-macam. Kita jadi apa? Sementara ayat kita kata gemetar. Ayat kita kata betul. Satu lagi kan? Satu lagi. Bila tengok Quran kan, Quran kata orang Arab ni, apabila Arab jahiliah lah, apabila sampai berita ke mereka tu, berita yang menggembirakan, dapat anak, berita gembira lah, tiba-tiba anak perempuan berubah muka jadi hitam, dia tak ceria. Apa maksud dia? Maksud dia, benda dalaman ni dia membayang, benda dalam ni dia boleh menzahirkan di luar kita. Kan? Contoh macam kita takut tengok muka macam mana kan. Gemetar muka macam mana. Kan? Macam tu Arab dia dapat berita gembira, dapat anak dia suka seronok lah. Tiba-tiba anak perempuan. Jadi hati dia tak suka, membawa dengan muka merah padam muka, marah. Membawa berita. Tak apalah membawa berita. Itu membayangkan, menunjukkan, yang melambangkan. Habis itu bila baca Quran macam tadi, pertama jiwa tak ketak. Kalau Allah cerita bab mereka, kenapa masih boleh kita duk gelak? Nampak tak? Seolah kita tak percaya dengan Quran ni. Mempersenda. Di belakang kan. Nampak tak? Habis Hakim saya cerita ni, kenapa Hakim tak rasa seronok macam mana? Mana Hakim tak lepas syirik lagi? Ya betul. Dia mesti bergentar jiwa. Mesti bergentar jiwa. Ni kalau cerita bab doa ni dalam solat, kita tulis amal mana kita nak beramal. Suruh tulis. Hafal. Bukan dia panjang mana pun. Tapi kenapa tak mau? Sebab kita dilabelkan wahabiyah. Iyah lah kan tu. Nanti yang tak payah lah. Tak kuat iyah lah kan. Lepas tu dia kata Cabalata. Dia tak pelak kan tu. Okey. Setakat ni okey boleh faham ke ni?
Ni tak banyak lagi. Kita pelajaran baru saya ulang sikit lah ni. Banyak lagi nak ulang tu. Dia tak masuk apa ni ayat kan. Ya, jumlah tu ismiyah, jumlah tu fi'liyah gitu. Ya, ni pecahan daripada tadi jumlah tu ismiyah. Saya nak bagi kaimbang. Dulu saya tak mau masuk ke apa. Saya masuk ni pening lah. Bagi ni kita dah masuk sikit lah. Okey, 7 minit. Kita dah bagi beli air, kita solat. Tak solat jemaah boleh. Boleh. Jemaah, lepas tu surai. Lepas tu hakim kat tepi masah ke apa, Thailand ke, cantik lah. Yalah, dia nak tunggu soalan kat dia tak puas hati ta'ala tu. Okey, Mak? Jadi, kita mengikut sunnah ni, sabit tu, bila kita baca Quran kan, kenapa selalu orang baca Quran habis tu dia kata sadaqallahul azim? Betul tak kalimah tu? Kalimah tu memang betul lah, tapi sifat dia betul tak? Kalau dia suruh soalan Pak Syed, kalau Pak Syed kata tanya kenapa pada saya lah. Sebab tu guru saya ajak dulu. Tok guru ajak tu. Tanya tok guru faham ke ayat yang baca tu? Jadi kalau kita kata sadaqallah azim, maknanya kita baca Quran tu kita faham, baru boleh kita kata sadaqallahul azim. Tetapi baca tak faham, dah tak faham, khatam bak kenuri pula. Seronok pula baca tak faham tu. Kan? Betul sebut sadaqallahul azim. Sepatutnya tak boleh baca sadaqallahul azim, kita nak baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah. Nampak? Patut kita kena kata begitu sebab kita baca tak faham. Sahabat Nabi bila turun ayat Quran dia tak faham, dia teriak Jumpa Nabi teriak. Pasal apa? Dia kata akulah orang paling jahil sekali. Ayat tak banyak, turun 5 ya. Kita khatam lah 20 kali khatam. Satu ayat pun tak faham. Ori tak? Masa kita habis tak tahu dengar mati ya. Kita tak sangka benda tu kita buat betul. Ya. Wahnya tak betul. Benar dalam mindset dia. Dia sangka aku dah khatam dah. Ada setengah kawan saya masa sekolah, lega Syekh, aku dah khatam dah, lega dah. Tinggal terus. Tak tengok-tengok dah. Nampak? Slow ya setan tipu dah. Tipu dia. Habis tu kata hang dah khatam mesti pun tak ulang balik. Itu masalah. Okey, jadi kita sudahi dengan tasbih kifar. Surah Wal Asr dengan tasbih kifar. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi. Wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu wa nusina wa 'alimna minhu wa jahilna warzuqna tilawatahu ana annani wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Jadi kalau ada apa yang dapat manfaat tuan-tuan, sila share. Ustaz Sirahuddin.